Dan dikaitkan juga dengan orang yang berhutang dengan memberi hutang. Dikait dengan pemilikan juga, di mana orang yang berhutang dengan orang yang memberi dia hutang, orang memberi dia hutang tu lebih afdal jadi imam. Sebab dia punya level tu mungkin lain lah. Ya, memberi hutang ni biasa dia stable sikit dia punya kehidupan dia kan, dia duit pun okey apa semua, mungkin level dia tu lain. No? Orang yang berhutang ni kadang dia pun lemah kan di sudut pelbagai keuangan apa semua. Jadi dalam fiqhnya kata dia duduk nombor 2. Faham ya? Okey. Itu nombor 3 tadi no. Pemilikan, dia berasaskan kepada pemilikan, siapa yang menguasai pemilikan rumah atau surau atau tempat tu. Faham ya? Okey. Baik tuan-tuan dan puan-puan. Habis. Nombor 4. No. Nombor 4 ni baru dia kata apa? Orang yang lebih alim fiqhnya. Dia baru pergi nombor 4. Dia tak pergi nombor 1 orang alim fiqh dah. Nombor 1 adalah sultan. Nombor 4 ni baru dia main ustaz-ustaz ni. Perkuliah maghrib apa semua ni, dia duduk nombor 4. Perkuliah maghrib pun tengok juga. Kalau jenis alim fiqh baru dia termasuk sini. Kalau dia alim Quran saja, alim tafsir saja, dia tak masuk dia nombor lain. Ni alim fiqh. Fiqh ni apa dia tuan-tuan abang bagi? Fiqh ni adalah hukum hakam yang dalam konteks imam je lah. Hukum hakam berkaitan dengan semayang dan taharah. Tu orang yang masuk alim fiqh yang dimaksud sini dululah. Walaupun fiqh ni dia luas, no? Bab muamalat ada, bab haji, bab umrah, bab munakahat, no? Bab perkahwinan, tu semua fiqh juga. Tapi nak jadi imam ni tak semesti dia alim bab munakahat, perkahwinan, tapi dia alim bab semayang, dia alim bab bersuci, alim bab ambil wuduk, bab taharah, bab tayammum apa semua, sebab semua tu berkait dengan semayang. Bab mandi wajib, semua tu dia alim. Bab semayang, rukun semayang daripada takbiratul ihram sampai bagi salam tamam, duduk dah hadam, duduk dalam kepala dia. Itu buat alim fiqh apa ni, no? Dan bukan setakat semayang saja, tapi bab salatul jamaah duduk dalam kepala dia, hukum hakam fiqh. Adab-adab jadi imam, bagaimana adab makmum, hukum situasi imam makmum, macam-macam tu tuan. Kalau fiqh solat jemaah imam makmum ni macam-macam. Walaupun kita nampak simple tu yang ramai nak naik jadi imam tu, itu masalah. Sebenarnya bab hukum hakam imam makmum ni banyak. Saya bagi contoh kepada tuan-tuan. Kalau contoh seseorang imam ni, dia jadi imam, okeylah, tak ada masalah. Habis semayang, balik rumah apa semua, baru teringat kata terlupa nak ambil wuduk ataupun terlupa mandi wajib. Ada, okey macam tu. Zaman-zaman saya muda-muda dulu, kawan-kawan tu ada, dulu dengar cerita, mereka duk cerita. Mereka jadi imam tarawih di mana-mana tempat, muda-muda kan. Lepas diploma apa semua, lepas SPM. Malam tu berhadas contoh mimpi ke apa ke. Subuh tu lupa nak mandi dah, tapi lupa nak niat mandi wajib. Jadi bila pergi masjid, sudah pasti imam tarawih malam, subuh orang suruh tolak jadi imam lah, biasa. Dia pun jadi imam lah. Balik rumah tu baru teringat kata tak mandi wajib lagi pada malam tu, pada pagi tu. So jadi macam mana? Adakah nak kena buat pengumuman ke? Kata saya ni tak mandi wajib apa semua, tuan-tuan kena sembahyang lain ke? Macam mana ke? Tu pun dia ada penyelesaian dia. Kalau kain kita ada najis hukmi, najis hukmi ni najis yang tak nampak. Dia tahu kata ada najis, contoh bekas-bekas kencing kan, bekas-bekas ayat kencing tadi tak nampak, dia tak nampak real. Najis aini dia nampak real, najis hukmi dia tak nampak real. Kita pula tak pasal, pergi capai kain tu, pakai pergi jadi imam. Habis balik jadi imam, balik rumah kata, oi kain ni yang kotor tadi ada najis kencing sikit, no? Macam mana tu? Makmum belakang kita ramai tadi yang jadi makmum kita, macam mana kita, sebab mereka kalau kita tak sah, mereka macam mana, no? Dia ada penyelesaian dia, di mana kalau kata tuan-tuan terlupa mandi wajib, lupa ambil wuduk dan dah jadi imam, dah habis sembahyang dah pun, bukan tuan-tuan tak perlu bagi tahu makmum, tak payah bagi tahu makmum, tak payah ada buat pengumuman, makmum sah sembahyang dia, tuan-tuan je kena ulang balik. Ini situasi kalau kata tuan-tuan terlupa mandi wajib, tuan-tuan terlupa ambil wuduk, ada najis hukmi di kain kita, itu situasi dia. Dia ada situasi yang tuan-tuan kena maklum kepada makmum.
Situasinya adalah kalau tuan-tuan pakai kain tu ada najis hukmi, najis aini, najis yang nampak mata kepala. Contohnya habis-habis sembahyang tu, habis-habis sembahyang tengok ada tik burung atas baju kita, time sembahyang tak perasan, habis-habis bagi salat ada. Kalau nampak real tik tu, tik burung tu, kena maklum kedua makmum. Dia tak boleh buat senyap. Walaupun dah sampai rumah pun, dah sampai rumah tu kita tengok tik, kita yakin ni tik ni mungkin dalam sembahyang ni, ketika duduk sembahyang mungkin tik burung berak ni, kena habaq kedua makmum. Macam mana nak habaq? Kebijaksanaan masing-masing lah. Sama ada nak habaq esok harinya ataupun selepas bagi salam tu terus maklum ke, tu terpulang, tak ada masalah. Tu maksud kata saya nak habaq apa? Dalam soal imam makmum ni dia ada hukum fiqh yang terlampau banyak yang kita memang kena faham. Kalau kita nak jadi imam, kita kena faham, kita kena tahu, kena hafal, kena ingat. Macam tu, no? Sebab nak selesaikan situasi-situasi tersebut, no? Dia ada yang kita perlu bagi tahu makmum, ada yang tak perlu, dan macam-macam lagi lah. Dan kita akan sampai benda tu bila sampai masanya nanti, topik-topik dia tu kita akan sampai lah. Tapi berkuliah-kuliah lagi lah nak sampai benda-benda macam tu kan. Tapi kita akan sampai insyaAllah.